Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Madi, hos anda dalam episod Influencer at Japan kali ini. Hari ini kita akan kupas satu topik yang menarik, iaitu Teh Orchid Sarawak. Produk tempatannya semakin mendapat perhatian ramai. Lebih istimewa lagi, bersama kita ialah Puan Hajah Sabtuyah Baki yang akan berkongsi di sebalik kisah penghasilan teh unik ini. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami hari ini. Terima kasih kerana jemput kami juga. Okey, kalau kita tengok atas meja ni banyak produk-produk yang hasilnya daripada orchid. Yeah. So, baiklah Puan. Puan boleh kongsikan bagaimana tercetusnya idea penghasilan teh orchid Sarawak ni dan apa yang menjadikannya begitu unik? Teh Sarawak atau dikenali dengan Teh Orchid Sarawak, dia diilhamkan oleh Dr. Hajah Tengku Abaroza, Tengku Abraham. Beliau merupakan pengasas dan juga pengurusi Persatuan Orchid Sarawak. Semasa beliau menjalani kajian berkaitan dengan Orchid Sarawak dan juga Taman Botani Orchid Sarawak, beliau mendapati bahawa Orchid Sarawak ini bukan saja ada unik, tapi juga dia boleh dijadikan memantapkan ekonomi kita. Ya, terima kasih Puan atas perkongsian yang cukup menarik tadi. Memang tidak dinafikan, Teh Orchid Sarawak ini bukan saja unik dari segi rasa, malah ada nilai budaya dan alam semula jadi yang tersendiri. Sekarang ni saya tertanya-tanya, orchid bukanlah tumbuhan yang mudah diperoleh secara besar-besaran. Jadi boleh tak Puan cerita sedikit dari mana sebenarnya orchid diperoleh? Adakah ianya diambil dari hutan semula jadi ataupun secara lestari ataupun juga daripada yang terancang? Okey, untuk orchid kami, pada mulanya kami menubuhkan orchid ni, kita menanam di rumah Seroso dan juga dengan bantuan dengan sokongan agensi APPGN SDG, kami telah berjaya menubuhkan nursery dan juga melibatkan komuniti setempat. So alhamdulillah, dengan adanya nursery tersebut, dia memudahkan untuk kami membesarkan projek kami, tempat kami dan projek kami. Ya, menarik ya. Bagaimana proses mendapatkan orchid ini dilakukan secara lestari. Ianya menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan antara pembangunan produk dan pemeliharaan alam sekitar. Tapi ada satu perkara yang saya rasa ramai pendengar juga ingin tahu, adakah semua jenis orchid ini sesuai dijadikan teh? Dan bagaimana rasa teh orchid ini berbanding teh biasa seperti teh hitam ataupun teh hijau seperti yang kita minum setiap pagi ataupun setiap petang? Okey. Tidak semua orchid itu dapat dijadikan teh. Walaupun banyak orchid yang tinggi nilai nilai perubatannya, tapi tidak sesuai. Untuk kami, orchid yang kami pilih adalah orchid yang telah dikaji keberkesanan, keselamatan dan kebolehan ia mengeluarkan hasilnya secara berkala, sebab kita memerlukan dia berterusan. So dengan ini kita telah memilih orchid yang jenis yang memang kita tahu bakal digunakan untuk produk-produk kita akan datang. Teh kita dihasilkan daripada bunga orchid. Jadi bila bunga orchid, dia sangat lembut dan ringan dan dia mempunyai aroma flora yang unik. Satu lagi kelebihan orchid kita, dia mengeluarkan warna merah jambu dan dia sangat unik lah. Di samping itu juga dia mempunyai nilai yang sangat tinggi, nilai perubatan yang sangat tinggi. Dan pengeluarannya segala berkala mendapatkan kita memilih untuk dijadikan teh. Seperti apa kita tengok dekat atas meja ni lah. Seperti yang kita tengok di atas meja ni, inilah teh yang dihasilkan daripada orchid. Warna dia warna merah jambu. Okey, bukan semua orchid yang boleh dijadikan teh dan rasa teh orchid ini pun
ada keunikan tersendiri. Saya pasti ramai pendengar kini lebih menghargai usaha di sebalik setiap cawan teh orkid yang dihasilkan. Okey, baiklah Puan, bagaimana sebenarnya penghasilan teh orkid ini boleh membantu dalam penjagaan spesies orkid liar dan pemeliharaan alam sekitar secara keseluruhan? Projek kami ini memberi impak yang sangat tinggi sebab sebelum ini orkid liar akan dibuang dan dihapuskan kerana dia dianggap sebagai spesies yang menumpang. Namun selepas melalui inisiatif ini dan pendidikan terhadap komuniti dan rakyat Sarawak khasnya, orkid ini telah banyak ditanam di sekitar kawasan dan hasil penjualan kami juga kami salurkan untuk program-program pemeliharaan dan kesedaran terhadap orkid. Jadi alhamdulillah lah sebab kita dapat membantu menjaga kelestarian alam sekitar. Okey, usaha seperti ini bukan sahaja memberi manfaat kepada alam sekitar, malah turut membuka mata kita tentang bagaimana inovasi tempatan boleh memainkan peranan penting dalam pemeliharaan biodiversiti. Tapi saya yakin suatu projek yang seperti ini pastinya memerlukan sokongan komuniti untuk terus berkembang. Dan bagaimanakah sambutan komuniti setempat terutamanya kepada anak muda terhadap projek teh orkid ini, dan adakah pihak Puan atau persatuan menerima sebarang sokongan ataupun bantuan daripada mana-mana agensi dan NGO serta pihak-pihak kerajaan? Okey, untuk sambutan komuniti terutamanya dari kalangan anak muda sangat menggalakkan. Seperti di Kota Semarahan, contohnya komuniti setempat sangat committed dengan projek kami dan mereka menanam sendiri orkid-orkid di sekitar rumah dan dengan bantuan APPGN, sokongan dari APPGN SDG, kami telah menubuhkan nursery khas untuk menanam benih orkid tersebut dan ini secara berterusan insya-Allah akan dapat diperbesarkan insya-Allah. Jadi untuk soalan yang terakhir hari ini, apakah harapan Puan terhadap masa depan projek teh orkid Sarawak ini dari aspek pasaran, pelancongan dan juga kelestarian alam sekitar? Okey, sejujurnya harapan kami lah mengharapkan seluruh rakyat Sarawak bersama bersama kami terutamanya dengan Seroso dari segi pemeliharaan, penanaman, pemasaran dan juga penyelidikan. Dengan cara begitu kita akan dapat membesarkan projek kita dan harapan saya juga teh ni bakal dieksport ke luar negara kena memandangkan pelancong-pelancong yang datang ke negara kita, ke negeri kita, mereka sangat teruja melihat alam sekitar dan biodiversitas kita yang yang alam semula jadi, menyebabkan kita boleh lebih jauh daripada itu. Jadi teh Sarawak saya percaya nanti akan menjadi satu produk kebanggaan negeri Sarawak. InsyaAllah negeri kita mempromosikan melalui teh boleh memperkembangkan ekonomi inovatif dan dianya sangat unik. Okey, terima kasih banyak kepada Puan atas perkongsian yang sangat membuka mata dan menyentuh berbagai aspek penting dari inovasi harba tempatan hingga kepada pemeliharaan alam dan komuniti. Kami doakan semoga projek teh orkid Sarawak ini terus berkembang dan memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah, amin. Terima kasih. Baiklah, sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya ingin mengajak semua penonton untuk follow, subscribe, like dan share media rasmi Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak untuk dapatkan isu-isu terkini, dan jangan lupa terus sokong produk tempatan serta sebarkan kesedaran tentang keunikan yang kita miliki di bumi Sarawak ini. Sampai kita berjumpa lagi dalam episod seterusnya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Bye-bye.